Jom kita tengok view luar. Nampak nice. Ada satu kursi, dua kursi. View luar apa ada view luar. Ni view luar Hotel Pullman dekat Bandung. Sekarang aku nampak mesin kopi ni. Aku nak cuba. Ni kopinya dia bagi ni. Nampak. Aku letak dalam ni. Nampak tau. So tutup. Agak pun dia bagi. Aku tutup tapi aku lupa. Rupanya ni nak kena isi air. So aku nampak benda ni kat sini dua. Yang aku tak tahu dia bagi free ataupun bayar. So apa yang dapat kat sini, ni kalau nak masak air panas, dapat ni. Wow, jadi guys. Ni apa ni? Oh, petak ais pun ada lah. Wah, petak ais pun ada. Okay. So datang Pullman. Kau tak risau kalau kau bawa makanan lebih. Oh, cawan berlambak ah. Nice. Ni orang cakap ialah kelebihan daripada Pullman Hotel Bandung. Hotel Pullman Bandung.